Saya nak tanya Dr. Zamir, sebab saya ada dengar podcast UCAS. Dr. Zamir ada kata dalam tu Dr. Zamir macam tak berapa bersetuju dengan Dr. Maurice Bucaille. Saya tak ingat perkataan Dr. Zamir waktu tu, mensaizkan Al-Quran ke atau mengal-Qurankan sains, something like that lah. So saya macam tertarik sebab Dr. Zamir setuju dengan tajuk yang hari ni. Kalau boleh Dr. Zamir explain lebih lagi. Yang kedua, saya pernah dengar, saya tak ingat siapa yang bagi tazkirah ni dekat pejabat saya masa tu, tazkirah Zohor. Dia tak silap saya pensyarah salah satu IPTA dekat Malaysia ni lah. Dia kata Newton sebenarnya bukan ahli sains, dia adalah ahli teologi. Dia membaca dan banyak mengkaji buku-buku, catatan-catatan tentang agama, dan dia banyak baca juga tentang penemuan-penemuan sains daripada pemikir-pemikir Islam. Jadi lepas tu daripada situ dia dapat kumpulkan tentang teori graviti juga. Apa pendapat Dr. Zamir tentang ni? Terima kasih. Okey, baik. Untuk soalan pertama tadi, saya terima jemputan ni sebab saya rasa ruang wacana dengan perbahasan tentang Quran dan sains ni sangat-sangat luas. Okey, yang salah satu yang dibahaskan, yang digagaskan oleh Maurice Bucaille, salah satu cabang dia lah. Dan ada juga cabang-cabang lain berkaitan dengan Quran dan sains ni. Dan memang cabang ni sangat luas. Cumanya saya tak setuju dengan Maurice Bucaille ni sebab dia percaya, dia sendiri cakap tau dalam tulisan dia Quran and Science, dia cakap dalam tu dia akan kaitkan ayat-ayat Al-Quran tu dengan benda-benda yang mungkin penemuan tu akan berubah di masa akan datang. Faham tak? Dia sedar tau, dia sedar sains ni macam mana berfungsi. Dia sedar penemuan sekarang ni mungkin akan berubah di masa akan datang, tapi saya tak tahu kenapa dia tetap nak buat juga benda yang kemungkinan akan berubah di masa akan datang. Salah satu contoh dia bagi tahu. Dia kata penemuan garam dekat mumia Firaun tu adalah bukti bahawa Firaun tu pernah tenggelam suatu ketika dahulu, tapi dinaikkan semula. Ada kan dalam ayat Quran disebutkan. Tapi sebenarnya memang garam digunakan untuk memumiakan Firaun tu, dan dia bukan jadi bukti bahawa Firaun tu pernah tenggelam. Dia gunakan contoh yang digunakan adalah anak kepada Ramses. So Ramses yang kedua tu anak dia lah, saya tak ingat nama dia. Tapi itu antara satu contoh penemuan sains yang dekait dengan Quran. Tapi penemuan sains tu berubah, yang mana garam tu bukan disebabkan oleh Firaun tu pernah tenggelam, tapi disebabkan proses pemumiaan. Okey, itu salah satunya. Yang kedua, dia suka macam Hafizul cakap tadi, bahasa tu dia bermudah-mudahkan berbahasa. Contohnya ad-dukhan tu sepatutnya masuk di asap lah. Saya tak tahulah perbahasan panjang tu, saya tahu masuk di asap. Tapi dia disebabkan dia nak kaitkan ayat Quran tu dengan sains, so dia asap tu dia kaitkan dengan nebula. So nebula ni adalah sejenis interstellar gas. Gas dia bukan gas asap macam daripada api asap tu kan, tapi dia macam kumpulan-kumpulan gas dekat angkasa lepas yang tak sama pun sifatnya dengan asap yang kita tengok dekat bumi ni. Tapi dia kaitkan juga sebab dia rasa macam make sense, dan benda tu boleh jadi validation lah bahawa Al-Quran ni mendahului zamannya, masa zaman Nabi Muhammad lah, dia kata. Jadi yang tu sebabnya saya tak setuju dengan dia, sebab dia suka mengaitkan dengan benda-benda yang kalau fakta tak apalah, hujan turun ke, burung terbang ke, apa sahajalah yang memang kita fakta benda tu. Tapi ada model ataupun teori contoh Big Bang. Contohnya ini bukan Maurice Bucaille yang buat lah, cuma ada seorang ahli fizik dekat Malaysia ni, dia kaitkan alam ni terjadi dalam 6 masa. Kan dia kata 6 masa kat situ. 6 masa ni dia kaitkan dengan 6 stage of Big Bang. So Big Bang ni dia punya kejadian dia ada 6 stage lah. Satu daripada inflation, lepas tu kejadian zarah, lepas tu kejadian atom, lepas tu kejadian galaksi dan bintang, lepas tu perkembangan alam semesta. So dia kaitkan dengan benda tu. Tapi Big Bang ni dia bukan model yang sempurna dan lengkap. Di masa akan datang mungkin akan berubah model yang lebih baik, kan? Model lebih baik yang lebih, sebab data lebih banyak kita ambil dengan James Webb punya teleskop dan sebagainya, dan benda tu akan berubah. Jadi kalau benda tu berubah, takkan kita nak
Kita suka-suka okey kita ubah balik ayat zaman 6 masa ni dengan benda lain pula. Jadi benda tu jadi macam kerja dia macam cincai lah. Jadi macam you ubah terjemahan Quran tu ikut peredaran masa, ikut ni. Jadi dia macam itu benda yang saya tak setuju lah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua tadi apa saya lupa dah. Newton bukan ahli fizik. Okay, alright. Okay, Newton ni dia orang yang genius lah. Dia sebenarnya ahli fizik juga dan dia memang banyak menghabiskan masanya untuk benda yang bukan fizik, teologi lah terutamanya, agama dan mistik. Okay, dan semasa Newton meninggal dunia, boleh. Okay. Semasa Newton meninggal dunia, bila orang geledah rumah dia, memang rumah dia tu banyak buku-buku yang berkaitan dengan mistik. Okey, terutamanya alkemi lah. Alkemi ni dia macam kimia campur dengan mistik. Masa tu dia ada cita-cita. Dia kata dia nak dapatkan batu falsafawan, philosopher's stone. So supaya dia dapat hidup abadi ataupun dapat menyembuhkan segala jenis penyakit. Dia cuba nak cari benda tu. Dan sebagainya. Newton. Dia cuba cari benda tu. Dan dia memang orang yang kuat agama. Dia paderi lah sebenarnya. Jadi nak kata dia bukan ahli fizik pun tak juga. Dia memang ahli fizik. Dan dia memang genius. Dan dia orang yang rajin. Walaupun dia genius, dia rajin jugalah. Roommate dia cakap Newton ni pukul 3 pagi pun dia masih belajar lagi. Masih kat university dekat Cambridge. Jadi dia betul, dia memang orang yang banyak menghabiskan masa dia dengan agama. Dia memang ada buat tafsir atas Bible. Dan tafsir atas Bible tu dia tak sebarkan sangatlah. Dia ada bagi dekat John Locke, seorang ahli falsafah, dia bagi minta pandangan, dia bagi dekat kawan dia suruh minta pandangan, betul kan dia punya idea dia tentang terjemahan kata Bible. Lepas tu dia ada predict lah kiamat ni berlaku bila dan sebagainya berdasarkan Bible tu. Dan dia ada tafsir kata Bible tu, dia ada buku dia. Lepas tu ada buku alkemi dan sebagainya. Memang ada buku, cuma orang tak kenal dia daripada sudut tu. So orang kenal dia pada sudut saintifik lah. Dan dia memang orang yang mahir kedua-duanya, sains dan agama lah.